Saya sekarang berada di Shah Alam dalam Majlis Perasmian Anugerah Kreatif Aspirasi Reka 2026 di bawah Yayasan KRU. Dan program pada hari ini melibatkan beberapa entiti yang ada, antaranya Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Kemas, Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan juga KRU sendiri. Bagi pihak JPNIN, kita terlibat di dalam pertandingan mencongkel bakat kanak-kanak ataupun pelajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah di peringkat IPTS ataupun IPTA. Jadi saya bagi pihak JPNIN Negeri Selangor mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memilih Shah Alam ini sebagai lokasi majlis perasmian yang akan diadakan sebentar lagi. Mudah-mudahan inisiatif untuk mengadakan pertandingan ini akan dapat mencongkel bakat di kalangan anak-anak muda, di kalangan kanak-kanak tadika, dan kita harap usaha ini juga akan meningkatkan lagi semangat perpaduan di kalangan masyarakat di seluruh negara kita. Kami daripada mewakili Jabatan Perpaduan Daerah Petaling, benefit dan faedah kami bersama ialah program ini menyatukan kami semua dan juga pelbagai agensi yang berada dalam negara kita. Jom bersama-sama kita dalam program AKAR. Tadika Perpaduan Daerah Kelang hadir pada hari ini ke pertandingan berwarna anjuran Yayasan KRU. Pada pandangan kami, program ini sangat bagus. Selain mencukil bakat kanak-kanak, mereka boleh berdaya saing dan juga boleh berkreatif dalam menghasilkan satu lukisan berwarna yang sangat cantik. Selain daripada itu, kelas kami yang mempunyai pelbagai murid daripada pelbagai kaum agama dapat mengumpul nilai perpaduan. Mereka boleh sama-sama berkongsi pensel warna dalam menghasilkan karya pada hari ini. Saya mewakili Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru, penolong guru tadika perpaduan di Negeri Selangor yang menjayakan program pada hari ini. Jumpa lagi.